Ya kita lah ni, ya pandai-pandai buat tu ambil hukum dari mana? Ya pandai-pandai buat. Orang hak berzina, orang hak bercuri. Ni hak lagi hak duduk geger. Ulama sebut dah, orang lain pun duduk sebut. Baru ni siapa ada orang tunjuk perasaan dah. Ni masalah ISA ni. Ambil hukum bagi mana? Ya pandai-pandai kita buat. Boleh ke? Ya bimbangnya atas dunia ni tak apalah, dia mau nak buat-buat gila, tapi di akhirat Tuhan gopa-gopa gembah atas muka semula. Kerana pandai-pandai membuat. Tu dalam bab muamalah. Cumanya satu benda lagi, adakah semua benda yang baru direka? Adakah semua benda yang mari selepas daripada Nabi Muhammad ni, adakah semuanya ditolak? Jawab dia nyedak. Ulama-ulama bahas bukan ditolak semua. Ada benda yang hunaka a'mal wa umurul mustahdisah la tanafi ahkam syariah. Ada di sana benda baru, benda yang baru tetapi tidak bercanggah dengan syariat. Hiya makbulatun wa mahmudatun. Inilah dia ni diterima dan dipuji oleh syarak. Dan inilah yang disebut oleh ulama-ulama atas nama bid'ah. Walaupun ada sebahagian yang tolak bid'ah, ada setengah kata bid'ah ni tak ada dah, tak ada hasanah-hasanah, tak ada comel-comel dah. Ada ulama yang mengatakan bid'ah, ada hak comel, ada hak uduh, ada hak yang ditolak, tetapi ada juga bid'ah yang diterima. Misalnya dalam kitab kita ni dia sebut zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-Quran dikumpulkan. Quran tu 1960 ayat 114 buah surah 30 juz tu tidak duduk lagu tu, tidak duduk sebutir dalam masahah gitu dak. Mari tu dia turun, Nabi suruh penulis wahyu dia tulis, duduk rata-rata tidak terkumpul. Tapi zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Nabi ada, Nabi lari tu. Nabi lari peripung Quran, kupu Quran tu. Tetapi zaman Sayyidina Abu Bakar ambil keputusan. Walaupun pada peringkat awalnya bercanggah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar ambil keputusan kumpul juga Quran. Apabila kumpul Quran, lepas pada tu Sayyidina Umar kata, betul sungguh Sayyidina Abu Bakar ni. Zaman Sayyidina Uthman kumpul mula Quran. Berkali-kali Quran ni tidak dikumpul, tak ada siapa kita ni. Kena royak benda tu tidak dibuat zaman Nabi, tapi dibuat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibuat zaman Sayyidina Uthman. Lepas tu Sayyidina Uthman kumpul Quran atas kepada pelusuk-pelusuk negeri mengikut pala-pala. Ini benda baru, pengumpulan ilmu. Kita duduk mengaji ilmu tafsir, kita duduk mengaji ilmu nahwu, orang mengaji bahasa Arab, kita duduk mengaji ilmu sirah, kita duduk mengaji ilmu hadis, kita duduk mengaji berbagai-bagai ilmu tu. Pada peringkat awalnya tak ada. Dia tak ada tasawuf, tak ada fiqh, tak ada. Dia sekali ya. Ibarat kalau kayu duteng kat sepaho ya. Kayu balok sebatang. Lepas pada tu lah, kerana ramai orang yang bukan Arab baru masuk Islam, akhir sekalinya ulama-ulama para sahabat buat kajian, akhir sekali nak suruh mudah bagi. Asalnya balok sebatang tapi bagi. Ada hak buat tia, ada hak buat 2 4, ada hak buat 1 2, ada hak nak buat gelegar, ada hak nak buat paper dinding, mudah. Kalau semua benda baru tak boleh, ni pun tentu tak boleh. Sebab tu ulama kata ada benda ya boleh. Imam Syafi'i rahimahullah sebut mengenai bid'ah yang boleh ni, ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahuwa bid'atun dalah. Apa-apa yang direka, apa-apa yang dibuat baru, ia bercanggah dengan kitab, yang bercanggah dengan sunnah, yang bercanggah dengan ijma', yang bercanggah dengan hijab buat sahabat, maka dia adalah bid'ah yang sesat. Adapun wa ma ahdasa minal khairi wa lam yukhalifu syai'an min zalika fahuwa bid'atun mahmudatun.
Adapun benda-benda baru pun dalam agama, dalam ibadat, dalam muamalah, daripada kebaikan yang tidak bercanggah. Tidak bercanggah dengan Quran, tidak bercanggah dengan hadis, tidak bercanggah dengan ijma' ulama, tidak bercanggah dengan kerja buat sahabat, maka ia diterima di dalam agama kita. Dan hak suka nak tarik perhatiannya, wal bid'atus sayyi'atu. Dalam masalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang ditolak ni, kata dia qad takunu makruha. Kadang-kadang ada dia tidak berat mana. Kadang-kadang seperingkat makruh je dia. Wa qad takunu haraman. Tapi kadang-kadang dia jadi haram. Bukan semua haram berlaku ada. Ada peringkat makruh, ada peringkat haram. Li darariha wa fasadiha. Tengok kemudaratan pada agama tu sikit ke banyak. Kalau tak banyak mana tak berjejah, makruh. Kalau banyak, maka hukum dia nya haram. Wa mukhalafatiha maqasidil Islam wa daruratihi. Tengok dia bercanggah dengan kehendak Islam ataupun keperluan dalam Islam tu setara mana. Tengok. Wa qad tasilu bil insan ila al kufri. Bukan setakat makruh je. Hak reka ni bukan setakat haram, tetapi kadang-kadang siapa peringkat ilal kufri waz zaighi wad dalal. Siapa peringkat kufur, siapa peringkat bercanggah, siapa peringkat sesat nah. Amak nak suruh perhati hak ni. Dia nak mari contoh ni. Tapi jangan duduk cikir orang tak tu kalu lah. Cuma nak suruh perhati supaya kita dalam kehidupan moden dunia hari ni boleh ambil kesimpulan. Amo tak rusing hok duduk bawah kemah hok mari sini ni. Hok alah keluar ni kena klik royak. Kal intima'i ilal hayat wal jama'ati. Seperti mu reke, intimak ni ambo terjemah reke, ataupun kamu mendamping diri, menyandarkan diri kamu kepada kumpulan hayat, kepada kumpulan wal jama'at, kepada jemaah-jemaah, jadi bahasa kita dah. Ataupun dalam bahasa barunya, seperti kamu menggabung diri dengan kumpulan-kumpulan, dengan jemaah-jemaah allati tunkirul wahyu, yang dia tolak wahyu, mengingkari wahyu, au tunkiru li syar'illah, ataupun dia tolak syariat Allah. Siapa-siapa yang bergabung diri dengan kumpulan, dengan jemaah, dengan parti ni, dalam kitab kita sebut, bukan ambo sebut ni dah, dalam kitab kita sebut. Kalau siapa-siapa dia nak rojoknya kitab ni, kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in yang ditulis oleh Mustafa Bura dengan Muhyiddin Mistu. Siapa-siapa yang bergabung diri kepada satu kumpulan, satu jemaah yang mengingkari wahyu atau mengingkari syariat Allah, maka dia dikira kufri waz-zaighi wad-dalal. Dia dikira kufur, dia dikira sesat barat. Au tunadi bi tahkimil qawanin al-wad'iyah. Ataupun kamu menggabung diri dengan mana-mana kumpulan, dengan mana-mana jemaah yang mengajak manusia berhukum dengan hukum ciptaan manusia, juga boleh bawa kepada kufur, boleh bawa kepada sesat barat. Oleh masyarakat kita ni pah je ajak kepada Islam ni hak semati. Ajak kepada dalam melaksanakan hukum Islam. Pah tu gak hak bercanggah dengan agama lelek-lelek. Kecil ke? Makruh ya ke? Dok. Haram ya ke? Dok. Kadang-kadang siapa pergi kat kufur nah. Ni disebut dalam kitab kita. Bukan setakat dia ajak melaksanakan undang-undang yang dicipta oleh manusia. Wa tura fi tahkim syar'illah takhallufan wa dha'fan, dan dia menganggap bahawa berhukum dengan syariat Allah tu menjadi mundur dan menjadi lemah. Lah ni yang tak dengar dulu ke Allah ya Rabbi. Siapa-siapa yang buat Quran, kalau nak kira Quran belaka ke, tak maju kita. Nya bubuh. Kalau kira nak kira Islam belaka ke, tak maju orang Islam. Kalau buat undang-undang Islam ke,
orang curi kerak tangan, tak boleh nak bersaing orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam kudung belakang. Ya mak kau orang Islam ni jahat pun dia belakang kali.